Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjuk ke anda salah satu model yang kita rental dekat LG ataupun anda boleh beli produk ni. Unit ni dipanggil WD210MN. Unit ni hanya ada air ambient dengan air panas. Okey. Lepas ni saya tunjuk produk review untuk model ni WD210MN. Ikut daripada dia punya unit kalau nampak daripada WD518 dengan 210 ni, dia memang kecil, slim je kan. Design dia punya keluar air semua kat sini. Dia kecil. Okay. Button dia semua kat atas. Kalau tengok button untuk ambient kat sini. Volume dia pula, dia boleh monitor kat sini. Volume kosong, 500, 1000. Dengan continuous. Continuous boleh guna ambient lah. Ambient boleh guna continuous selama 3 minit. Hot tak boleh. Hot maksimum keluar 1.5 atau 2 liter. Sukatan air dia dekat sebelah atas ni lah. Okay, ambient ni. Lepas tu favorite. Favorite ni anda boleh set dekat apps LG ThinQ. Dia tak boleh automatic set favorite dekat sini. Dia mesti set dekat LG ThinQ. Okay. Semasa dia kalau tekan anda buat 3 volume tu, yang favorite, anda boleh buat kat LG ThinQ. Jadi anda tentukan apa volume untuk favorite. Lepas tu hot dekat sini. Ada temperature dekat situ 40, 20, 90. Kalau nak unlock dia tekan sini 3 saat. Dia lock. Tak boleh guna. Kalau kita nak unlock, kita tekan balik sini. Okay. Ini lampu kat sini. Kita tekan Keluar lampu kat sini. Kita boleh ubah. Nampak? Tekan lagi. Kita ubah malap. Terang. Tengok. Ikut pada mood mood orang kat rumah Okay. Lepas tu, kita ada volume kat sini. Dia boleh juga buat outlet sterilize untuk model ni. Kalau kita tekan 3 saat dia buat outlet sterilize. Outlet sterilize maknanya kita get ready kalau ada keluar air dekat depan ni 300 ml dia keluarkan air. Okay. Tu tujuan kita buat outlet. Outlet tu maksud dia cuci dekat bahagian. Dia tak cuci part ni. Kalau dia punya cucian untuk unit ni lah pada setiap seminggu sekali. Masa set technician datang untuk buat installation tu, dia dah set dah. Pukul 2 hingga 3 pagi dia akan set. Okay. Macam mana cara kita nak tukar filter. Okay. Tukar filter, dia punya filter buka sini, tepi ni. Ini cara kita nak tukar filter dia. So, bila dia datang filter, dia sekali dengan penutup ni. Kita buka tarik. So, 6 bulan sekali filter ni tukar. 6 bulan sekali Yang ni. Yang ni setahun sekali. So, dia sekali datang dengan penutup ni. Kalau tak ada penutup ni, kena call balik LG tanya. Pasal apa penutup ni tak boleh buka. Dia memang fix. Okay. So, kalau kita tengok instruction dia, remove filter dia kat atas ni ada instruction dia. Nampak? Cara untuk kita nak tukar filter tu, dia bagi tahu kat sini macam mana nak buka dan macam mana nak pasang balik filternya dekat sini. So, macam kita masukkan dalam ni. So, ingat dia masuk lubang sini, tolak, tutup. Tu cara kita nak tukar. So, ni 6 bulan sekali, ni setahun sekali. So, lepas habis kita dah tukar filter, apa kita nak buat? Kita kena reset semua filter ni. So, habis tukar, macam mana kita nak reset? Nak tukar, dah tukar filter tadi, macam mana nak reset balik? Kita tekan light dengan volume serentak. Nampak? So, maknanya kalau warna oren kat sini, dia akan tukar kepada warna putih ni. Okay? So, macam itu model untuk WD210MN. Dia tak ada air sejuk. Bagi peminat-peminat orang yang tak suka air sejuk, sesuai ambil WD210MN. Kecil, slim dan mudah untuk digunakan. Okay, so kalau katakan anda nak order model ni, anda boleh letak box biru ya, ataupun dekat description saya nanti.